Lalu segala hormat diberikan kepada Encik Fita Perasla, iaitu pensyarah saya bagi subjek sosiologi dalam pendidikan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana diberi peluang untuk membentangkan tajuk berkaitan transformasi pendidikan di Malaysia dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini. Transformasi pendidikan merujuk kepada satu proses perubahan yang dirancang secara sistematik dalam pelbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, pedagogi, pentaksiran dan penggunaan teknologi. Tujuan utama transformasi ini adalah untuk memastikan sistem pendidikan di negara kita sentiasa relevan dengan perubahan global serta mampu melahirkan generasi yang berdaya saing. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan tidak lagi tertumpu kepada penyampaian ilmu semata-mata, tetapi perlu memberi penekanan kepada pembinaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kreatif, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting sebagai medium mobiliti sosial, iaitu membantu individu meningkatkan taraf hidup melalui peluang pendidikan yang berkualiti. Oleh itu, setiap transformasi yang dilaksanakan perlu dinilai dari sudut keberkesanan serta keadilan kepada semua lapisan masyarakat. Dalam pembentangan ini, saya akan membicarakan 3 transformasi utama, iaitu pendigitalan pendidikan, pentaksiran bilik darjah iaitu PBD, dan pembelajaran abad ke-21 iaitu PHK21. Seterusnya saya akan menguraikan implikasi terhadap mobiliti sosial, cabaran yang dihadapi, cadangan penambahbaikan serta harapan saya sebagai bakal guru. Transformasi yang pertama adalah pendigitalan pendidikan. Baik, kita mulakan dengan transformasi pertama, iaitu pendigitalan pendidikan. Pendigitalan pendidikan merujuk kepada integrasi teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh yang jelas ialah penggunaan platform seperti Google Classroom, Delima, Kahoot, Quizlet serta pelaksanaan PDPR semasa pandemik COVID-19. Transformasi ini telah mengubah kaedah pembelajaran daripada berpusatkan guru kepada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusatkan pelajar. Melalui pendigitalan pendidikan, pelajar bukan sahaja memperoleh maklumat daripada guru, tetapi juga boleh meneroka ilmu secara kendiri melalui berbagai sumber dalam talian seperti video pendidikan, e-buku dan kursus dalam talian. Hal ini secara tidak langsung menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan pelajar. Pendigitalan pendidikan mempunyai pelbagai kelebihan, antaranya meningkatkan akses kepada pendidikan tanpa mengira lokasi. Yang kedua, membolehkan pembelajaran secara kendiri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pelajar melalui elemen interaktif. Namun begitu, keberkesanan transformasi ini tidak dapat dinafikan, masih dipengaruhi oleh beberapa kekangan. Sebagai contoh, semasa pelaksanaan PDPR, terdapat pelajar di kawasan pendalaman seperti di Sabah dan di Sarawak yang terpaksa memanjat bukit untuk mendapatkan capaian internet. Selain itu, terdapat juga pelajar daripada golongan keluarganya berpendapatan rendah yang terpaksa berkongsi satu peranti dengan beberapa ahli keluarga. Situasi ini menunjukkan bahawa tidak semua pelajar mempunyai peluang yang sama dalam mengakses pendidikan digital. Hal ini menunjukkan bahawa transformasi pendigitalan pendidikan bukan sekadar melibatkan perubahan teknologi, tetapi turut berkait rapat dengan isu keadilan sosial dan kesamaan peluang pendidikan. Jika jualan digital ini tidak ditangani secara komprehensif, kemungkinan bukan sahaja akan menjejaskan keberkesanan PDP, malah berpotensi memperluas jualan pencapaian antara pelajar dalam bandar dan pelajar luar bandar.
Lebih membimbangkan, keadaan ini boleh mewujudkan satu bentuk ketidaksamaan baharu dalam sistem pendidikan di mana akses kepada teknologi menjadi penentu utama kejayaan pelajar. Oleh itu, pendigitalan pendidikan perlu dilihat sebagai satu ekosistem yang memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan, sekolah dan komuniti. Baik, seterusnya langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mahukan pendigitalan pendidikan diberi perhatian lebih dalam Belanjawan 2024. 13 Oktober ini dianggap sebagai satu langkah ke depan yang wajar disokong ramai pihak. Bagaimanapun, bekas Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Alimuddin Makdum berpandangan keterangkuman pendigitalan pendidikan ini perlu mengambil kira kemudahan asas teknologi, infrastruktur dan program latihan kemahiran kepada guru-guru di sekolah. Yang Berhormat Menteri Pendidikan ada menyatakan bahawa tumpuannya ialah untuk memastikan kefasihan, dia kata. Kefasihan ni saya kira kecekapan lah penggunaan digital di kalangan guru, pelajar dan juga pentadbir. Jadi dalam hal ini sudah tentulah tumpuannya kepada infrastruktur. Maknanya makmal komputer, alat-alat pengkomputeran dan juga latihan kepada guru-guru sangat penting untuk melaksanakan dasar ini. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita fikirkan ialah jurang lokaliti. Sebagaimana kita tahu negara kita ni mempunyai 10,000 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah ini berada di bandar-bandar besar, bandar kecil, luar bandar dan yang paling penting saya rasa itu di kawasan perdalaman dan di pulau-pulau kecil. Tambahnya lagi, penting untuk kerajaan mengambil kira aspek lain yang terkait dengan aspirasi pendigitalan dan melaksanakannya mengikut fasa demi fasa. Sementara itu, beliau berkata dalam usaha kerajaan ingin mendigitalkan pembelajaran, isu jurang terhadap akses pendidikan antara sekolah di bandar dan luar bandar serta isu capaian internet perlu diberi penekanan seiring dengan aspirasi lain. Ia bagi memastikan tidak berlaku segmentasi digital antara pelajar bandar dan luar bandar ketika proses pendigitalan dilaksanakan. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita fikirkan ialah jurang lokaliti. Sebagaimana kita tahu negara kita ni mempunyai 10,000 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah ini berada di bandar-bandar besar, bandar kecil, luar bandar dan yang paling penting saya rasa itu di kawasan perdalaman dan di pulau-pulau kecil. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Awani Pagi pada Rabu yang membincangkan berkenaan pembangunan sektor pendidikan yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2024. Seterusnya ialah pentasihan bilik darjah. PBD merupakan satu bentuk pentasihan yang dilaksanakan secara sistematik dalam bilik darjah untuk menilai perkembangan murid secara menyeluruh. Berbeza dengan sistem peperiksaan tradisional, PBD memberi penekanan kepada proses pembelajaran berbanding hasil semata-mata. Guru perlu melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, kuis, perbentangan dan kerja projek. Pendekatan ini boleh membolehkan guru memahami kekuatan dan kelemahan murid secara lebih mendalam. Kelebihan PBD termasuk penilaian yang lebih holistik, mengurangkan tekanan peperiksaan dan memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan potensinya sebenar. Namun begitu, terdapat juga cabaran dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ramai guru menyatakan bahawa mereka perlu merekod tahap pemasaran murid secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah, sama ada secara manual ataupun secara digital. Hal ini menyebabkan beban kerja guru meningkat dan menjejaskan fokus terhadap pengajaran. Situasi ini menunjukkan bahawa walaupun PBD mempunyai matlamat yang baik, pelaksanaannya masih memerlukan penambahbaikan dari segi sokongan dan pengurusan beban kerja guru. Jika isu ini tidak ditangani, terdapat risiko bahawa PBD akan dilaksanakan secara minimal, iaitu sekadar memenuhi keperluan dokumentasi tanpa memberi impaknya sebenar kepada pembelajaran murid. Oleh itu, transformasi pentasihan perlu dilaksanakan secara
holistik dengan mengambil kira kesejahteraan guru sebagai pelaksana utama. Kita perasan sekarang kan macam murid-murid sekolah rendah kan, ada murid-murid yang baru-baru kita nampak lah lepas PKP ni berlaku masalah peperiksaan. Kadang macam kita tengok lah UPSR pun dah tak ada, yang ada pun kadang-kadang sekolah agama PSRA lah ataupun UPKK yang masih dikekalkan. Kalau kita nampak pembelajaran sekarang lebih kepada pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Okay, PBD ni diambil daripada banyak sudut lah, antaranya latihan dalam kelas, macam mana dia perform, macam mana dia faham kefahaman dia dalam kelas, dia menjawab soalan dan sebagainya kan. Tapi bagi Zati sebenarnya PBD tak menjadi masalah. Cumanya yang menjadi masalah bila PBD itu dijalankan tanpa guideline yang betul. Contoh macam Zati lah kan, guru mengajar, kita nak tahu macam mana nak bagi markah kat murid ni. Kita nak bagi macam mana, sebab kalau dulu sistem peperiksaan kita boleh terus bagi markah. Contohnya dia jawab soalan, kita tahu dah okey ni tahap dia dapat 90 ke dapat 80 ke, kita tahu terus tahap dia. Tapi bila PBD kita kena ambil banyak segi, kita kena ambil tahu. Terutamanya tentang latihan dalam kelas, latihan di luar kelas, kerja sekolah, okey, dan beberapa perkara-perkara yang lain yang kita perlu ambil tahulah. Bila kita tak ada guideline, guru nak bagi markah macam mana kan? Contohnya lah, Zati boleh kata latihan, kita ada 100 markah keseluruhan. Contoh, latihan tu kita tahu markah latihan tu apa, 10% ke 50% ke, dan setiap guru yang bagi markah kepada murid tersebut, kadang-kadang bukan nak kata apa, dia akan ada sedikit bias. Ini hakikatnya lah, dia akan ada sedikit bias. Contohnya dia suka dengan budak ni, budak ni pandai tapi dia nakal, contoh, jadi dia akan turunkan markah sedikit. Itu contohnya lah. Ataupun ni bias yang memang jelas, aku suka budak ni walaupun dia gitu-gitu je tapi aku suka dia, jadi aku bagi markah lebih. Tak boleh. Sebab kadang-kadang ada guru yang bias. Ini yang dari pengalaman Zati lah, yang Zati perasan memang ada. Okay? Dan kadang-kadang kita just bagi markah gitu je, macam dia ni okey kot, kita bagi markah macam tu je. Bagi Zati tu PBD boleh, tapi patutnya KPM kena bagi guideline lah macam mana PBD tu dilaksanakan. Okay? Even sekarang pun sebenarnya ada banyak kursus-kursus yang dijalankan untuk guru-guru macam mana nak jalankan PBD kan, tapi kena ada cara dia. Dan benda ni kena expose kepada semua guru, bukan hanya kepada beberapa orang sahaja yang terpilih. Tak, semua guru sepatutnya kena pergi kursus tersebut, okay, supaya guru itu faham. Bukannya HAM je pergi, GPK 1 je pergi, guru besar je pergi. Tak boleh. Tak boleh, kena semua guru dengar, faham, okay, baru kita boleh buat sama-sama. Sebab benda ni baru lagi, maksudnya sistem PBD ni baru sahaja. Jadi bagi Zati lah, KPM kena lebih banyak bagi orang kata expose kepada guru-guru macam mana cara yang dia nak bagi markah kepada PBD. Okay, masalah lain yang Zati nampak daripada PBD adalah masalah motivasi murid. Okay, murid kalau dia tahu dia tak ada periksa, dia hanya datang sekolah sekadar untuk dengar, buat latihan, dia tak ada motivasi untuk dia nak periksa. Kalau zaman kita dulu kan, ada ujian kan, ujian 1, ujian 2, pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, 4 bukan 3, bukan 2. Ni bila tak ada PBD, periksa apa kan PBD kan? Buat latihan je dalam kelas. Jadi kita macam tak nampak tahu benda tu. Kalau ada periksa, kita boleh nampak okey, murid ni ujian 1 dia dapat markah 80. Jadi kita nampak topik ni sebenarnya dia boleh kuasai. Tapi bila dah masuk ujian kedua, dia dah mula ke bawah. Mungkin ada beberapa topik yang kita perasan dia ni mungkin tak faham topik ni. Jadi kita boleh fokus lah dekat mana yang kita nak fokus kan. Tapi kalau PBD kita tak tahu macam mana nak cakap. Tak ada prosedur kan, tak ada orang kata guideline yang betul. Itulah masalah utama dia yang Zati nampak lah bila PBD dijalankan. PBD tu ada manfaat dia juga sebenarnya. Contohnya murid-murid dah tak payah nak stres sangat, banyak sangat periksa kan. Tapi kekurangannya pun ada. Informasi seterusnya ialah pembelajaran abad ke-21 iaitu PEK 21. PEK 21 menekankan pembelajaran berpusatkan murid serta kemahiran 4C iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kreatif dan kreativiti. Pendekatan ini mempunyai banyak kelebihan, iaitu yang pertama meningkatkan pelibatan pelajar, yang kedua menggalakkan kerja berkumpulan, dan yang ketiga membina kemahiran berfikir aras tinggi. Namun begitu, pelaksanaannya masih menghadapi cabaran, iaitu bagi contoh terdapat sekolah yang masih menggunakan kaedah tradisional seperti chalk and talk kerana kekurangan pembenahan dan latihan guru. Hal ini membuktikan bahawa transformasi pedagogi tidak boleh bergantung pada dasar semata-mata, tetapi memerlukan perubahan minda dalam kalangan guru. Tanpa penguasaan kemahiran pedagogi yang mencukupi, PEK 21 berisiko dilaksanakan secara superficial tanpa mencapai objektif sebenar.
Oleh itu, kejayaan PAK21 bergantung kepada kesiapsiagaan kesiapsiagaan guru sebagai pelaksana utama. Seterusnya, saya akan menguraikan implikasi transformasi pendidikan terhadap mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada keupayaan seorang individu untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan, sama ada dari segi ekonomi, pekerjaan maupun status sosial. Dalam konteks ini, pendidikan berperanan sebagai tangga yang membolehkan seseorang keluar dari kitaan kemiskinan. Transformasi pendidikan seperti pendigitalan pendidikan, PBD dan PAK21 secara langsung membuka lebih banyak peluang kepada pelajar untuk berjaya. Hal ini kerana pendekatan yang digunakan kini lebih inklusif, fleksibel dan memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu. Sebagai contoh, melalui pendigitalan pendidikan, pelajar boleh mengakses berbagai sumber pembelajaran seperti video, kursus, dalam talian dan bahan interaktif. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara kendiri dan meningkatkan pencapaian akademik mereka. Selain itu, pendekatan PAK21 membantu pelajar membina kemahiran insaniah seperti komunikasi dan pemikiran yang lebih kreatif, kerana hal ini sangat penting dalam dunia pekerjaan masa kini. Sebagai contoh, terdapat pelajar daripada keluarga B40 yang berjaya meningkatkan pencapaian akademik melalui akses kepada bahan pembelajaran digital seperti YouTube, pendidikan dan platform e-pembelajaran. Namun begitu, terdapat juga pelajar di kawasan luar bandar yang masih menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran dalam talian akibat tekanan internet dan kekurangan peranti. Situasi ini menunjukkan bahawa walaupun transformasi pendidikan membuka peluang, manfaatnya masih belum dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pelajar. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahawa transformasi pendidikan berfungsi sebagai pemangkin mobiliti sosial. Namun, dalam masa yang sama, boleh menjadi perhalang sekiranya akses tidak seimbang. Keadaan ini mewujudkan satu dilema yang kompleks, di mana pendidikan berperanan sebagai alat untuk menguatkan jualan sosial, tetapi juga berpotensi mengukuhkan stratifikasi sosial sekiranya tidak dilaksanakan secara adil. Jika jualan ini dibiarkan berterusan, ia boleh menyebabkan berlakunya ketidaksamaan peluang pendidikan yang akhirnya memberi kesan kepada peluang pekerjaan dan taraf hidup pada masa yang akan datang. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa setiap transformasi pendidikan dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kesaksamaan dan keadilan sosial supaya semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Peranan guru untuk membimbing dan menjadi pemudah cara kepada pelajar faktor terpenting bagi merealisasikan pembelajaran abad ke-21 PAK21. Inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 itu kini memasuki gelombang kedua pelaksanaannya oleh Kementerian Pendidikan yang memperjuang pembelajaran berpusatkan kepada murid. Dengan menumpukan 5 standard asas iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kreativiti serta nilai dan sasiah, pelaksanaan PAK21 memberi impak positif kepada murid itu sendiri. Dalam tempoh 6 bulan kita laksanakan PAK21, kita dapat lihat perkembangan tersebut. Cara dia bercakap, nilai murni yang diterapkan, gaya pemikiran yang dia bawa. Bagi guru bahasa Inggeris Samuel Isaya, guru berperanan penting dalam usaha meningkatkan tahap profesionalisme. Diberi tanggungjawab mendidik murid orang asli, Samuel mencuba pelbagai teknik baru dengan menggunakan pendekatan yang membuatkan mereka seronok belajar. Sebenarnya dalam PAK21, alatan teknologi seperti komputer, tablet ni sebenarnya satu bahan saja. Tanpa alatan teknologi pun boleh kita laksanakan PAK21 dalam kerja berkumpulan, berkomunikasi dan kolaboratif.
Kaedah pembelajaran terbaru yang menekankan penglibatan aktif murid di dalam kelas adalah elemen utama PAK 21 di samping guru berperanan sebagai pemudah cara. PAK 21 ni cikgu akan bagi kita satu tugasan. So, kita pelajar ni sendiri yang akan kena buat benda tu. Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, persediaan melengkapkan murid untuk berhadapan dengan revolusi sektor pekerjaan mampu digalas melalui pelaksanaan PAK 21. Pelantikan Dr. Mazli Malik menambah baik PAK 21 dengan visi beliau menjadikannya kerangka yang bersifat holistik. Ya, dan salah satu perkara yang YB begitu menitik beratkan adalah tentang nilai. Ya, tentang pemumpukan nilai di sekolah. Jadi perkara itu dia agak berbezalah dengan negara-negara lain yang melaksanakan pembelajaran abad ke-21 mereka. Guru-guru saya yakin sebagai adiwira yang sebenar adalah harapan kepada negara untuk mempersiapkan generasi yang akan datang kita menghadapi cabaran Industrial Revolution 4.0. Seterusnya, saya akan mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan bagi memastikan informasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Cadangan yang pertama adalah memperluas akses teknologi. Jadi, kerajaan perlu memperluas akses kepada teknologi dengan menyediakan peranti seperti komputerable ataupun tablet kepada pelajar, khususnya daripada golongan B40. Selain itu, capaian internet di kawasan luar bandar perlu dipertingkatkan supaya semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran digital tanpa halangan. Langkah ini sangatlah penting kerana tanpa akses yang sama rata, transformasi pendigitalan pendidikan akan terus mewujudkan jurang antara pelajar. Cadangan yang kedua pula adalah meningkatkan latihan profesional guru, iaitu latihan profesional guru perlu dipertingkatkan secara berterusan. Jadi, guru perlu diberi pendedahan kepada penggunaan teknologi dalam PDP, pelaksanaan PBD yang sistematik dan strategi pengajaran PAK 21. Hal ini kerana kejayaan sesuatu transformasi pendidikan bukan hanya bergantung kepada dasar tetapi sangat bergantung kepada kecekapan guru sebagai pelaksana utama. Jadi, cadangan yang ketiga pula adalah memperkemas sistem PBD. Sistem pentadbiran iaitu PBD perlu diperkemaskan dan dengan penggunaan platform digital yang lebih efisien. Hal ini dapat membantu mengurangkan beban kerja guru dalam merekod dan menganalisis pencapaian murid. Sekiranya beban kerja guru tidak dikurangkan, terdapat risiko bahawa pelaksanaan PBD akan menjadi tidak berkualiti dan hanya bersifat administratif. Jadi, seterusnya cadangan yang keempat adalah pendekatan menyeluruh dan mampan. Selain itu, semua cadangan ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan, bukan sekadar langkah jangka pendek. Kerjasama antara kerajaan, sekolah, ibu bapa dan komuniti amat penting dalam memastikan kejayaan transformasi pendidikan. Pendekatan bersepadu ini membolehkan setiap pihak memainkan peranan masing-masing dalam menyokong pembangunan pendidikan yang inklusif dan mampan. Akhir sekali, saya ingin menyentuh tentang harapan saya sebagai bakal guru dalam menghadapi transformasi pendidikan ini. Sebagai bakal guru, saya menyedari bahawa peranan guru pada masa kini bukan lagi sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing dan ejen perubahan dalam sistem pendidikan. Saya juga perlu sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan, terutamanya dalam aspek penggunaan teknologi dan pendekatan pengajaran yang inovatif. Selain itu, saya juga perlu memastikan bahawa setiap murid diberi peluang yang sama untuk belajar tanpa mengira latar belakang mereka. Jadi,
Sebagai seorang guru, saya berhasrat untuk menggunakan teknologi secara lebih kreatif dalam PDP dan mengamalkan pendekatan PAK 21 secara efektif. Saya juga akan berusaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokan dan inklusif supaya semua murid dapat berkembang secara optimal. Sebagai bakal guru juga, saya bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai ejen perubahan yang bertanggungjawab dalam memastikan transformasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan di peringkat bilik darjah. Saya perlu bersikap proaktif, reflektif dan sentiasa berusaha meningkatkan kompetensi diri agar selain dengan keperluan pendidikan semasa. Selain itu, saya juga beriltizam untuk memastikan tiada murid yang tercicir dalam arus pendidikan selaras dengan prinsip pendidikan untuk semua. Dalam jangka masa yang panjang, saya berharap dapat menyumbang kepada pembentukan generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai nilai, kemahiran dan jati diri yang kukuh. Sebagai penutup, transformasi pendidikan seperti pendigitalan pendidikan, PBD dan PAK 21 telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pendidikan di Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, usaha penambahbaikan yang berterusan mampu memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang. Kesimpulannya, transformasi pendidikan di Malaysia bukan sekadar perubahan dasar, tetapi merupakan satu usaha berterusan dalam membina sistem pendidikan yang adil, inklusif dan berkualiti. Kejayaannya bergantung kepada sejauh mana semua pihak mampu bergerak seiring dalam merealisasikan aspirasi ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.